syarikat takaful ni akan mengambil alih role kita sebagai parents dengan sambung simpanan tersebut sehingga polisi matang, dan juga anak kita dapat gunakan duit yang telah kita rancang pada awal kita sign up tu berapa akan dapat nanti. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our third episode of Now On Podcast, dikuasakan oleh AGG, sebuah agensi kewangan Islam pilihan profesional. Hari ini anda bersama-sama dengan saya, Wan Nurul Huda, sebagai host anda untuk episod kali ini. Dan seperti biasa, kita akan ada jemputan istimewa yang bersama-sama dengan kita. Hari ini, kami jemput a newly appointed Group Agency Director di AGG. Saya kenalkan Encik Abdul Rahman. Hai Encik Rahman. Hai Huda, selamat Sihat, Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Encik Rahman, just nak tanya sikit lah, tahun ni beraya kat mana? Saya tahun ni turn saya di Negeri Sembilan, Di Rembau. Negeri Sembilan jauh So first raya hari tu balik kat Negeri Sembilan lah. First raya Negeri Sembilan, betul. Lepas tu kampung Encik Rahman kat mana? Kampung saya di Kajang. Di Kajang. Dia orang Kajang lah ni. Jadi ya betul, orang Kajang. Jadi Negeri Sembilan, Rembau tu dengan Kajang lebih kurang 45 minit je. Alah, kejap je. So tengah hari tu balik lah. Tengah hari balik sana, malam balik Rembau pun boleh. Macam itu tu dia. balik. Ya. Okey, so itu satu perancangan yang telah dibuat sebelum berkahwin lah. Pandai Okey, Cik Rahman, sikit lah Cik Rahman introduce sikit lah about your background. Simple je. Simple ya. So nama saya Abdul Rahman, dan juga saya dalam industri kewangan Islam ni hari ni cukup 10 tahun 7 bulan, dan juga banyaklah pengalaman yang telah saya dapat daripada perjalanan sebagai produk kewangan Islam, campur dengan agency director, dan juga role yang baru ni lah tahun ni adalah group agency director, dan juga mungkinlah disebabkan pengalaman ini tim Now On menjemput saya. Betul. Supaya mungkin saya boleh kongsikan pengalaman ini kepada anda semua. Thank you. Okay, Cik Rahman, kita cakap pasal raya ni kan. So saya rasa bila raya ni kita tak larilah daripada tradisi kan. So ada few tradition lah dekat bila hari raya ni kan. Salah satunya kita ziarah saudara mara, betul tak kan? So, kita balik kampung, ziarah orang tua, family, kawan-kawan semua kan. Tapi ada satu tradisi lagi, berkenaan duit raya. Betul tak? Betul. So actually hari ni kita punya podcast tu kita nak ceritakan sikit lah tentang duit raya ni, kepentingan dia, apa kita nak buat dengan duit raya ni kan. So that's why kita jemput Cik Rahman hari ni untuk dapatkan you punya opinion lah. Okay. So soalan pertama saya pada Cik Rahman, kenapa Cik Rahman rasa penting untuk kita ajar anak-anak kecil ni tentang pengurusan kewangan dari kecil, tapi focusing on duit raya ni lah, bila dapat duit raya. So macam mana kita nak ajar diorang tentang pengurusan kewangan? Okay. Terima kasih Huda. I think soalan yang bagus. Soalan pertama yang bagus, di mana kepentingan menguruskan kewangan ni daripada kecil lah, daripada kecil lah. Bila Huda tanya soalan ni, saya teringat beberapa bulan yang lepas anak saya ada tanya saya satu soalan. Bukanlah soalan, tapi dia ada cakap sesuatu, iaitu apa? Iaitu dia kata, Mami and Daddy bolehlah nak beli barang-barang. Okay. Sebab apa? Mami and Daddy ada duit. Sofia tak ada duit. Jadi macam mana dia nak beli barang-barang yang dia nak? Jadi dekat sini dia buat saya rasa macam anak saya yang baru masuk 7 tahun ni, dia dah tahu dah tentang duit ni boleh mendapatkan sesuatu. Apa yang dia nak. Jadi saya rasa ia satu perkara yang bagus bila anak kita dia dah ada keinginan untuk membeli sesuatu, dan dia tahu yang duit itu adalah satu instrumen untuk dia mendapatkan sesuatu yang dia nak. Jadi dekat sini kita boleh je untuk bagi duit kepada anak, dan anak beli apa saja yang dia nak. Tapi dekat situ bagi saya, bila kita amalkan cara begitu, dia tak dapat value duit tersebut. Maka dekat sini bila datang soalan ni, dan juga dengan situasi yang
saya dapat hari tu di mana dengan anak saya. Jadi saya mula berfikir apa cara yang kita boleh ajar anak ni untuk dia ada role sikit lah dalam menguruskan duit. Jadi libatkan dia lah. Libatkan dia dalam menguruskan duit dan juga nak berbelanja. Okay. Jadi dekat sini bila saya fikir kita ada income setiap bulan kan, dan kita pun boleh uruskan duit kita. Tapi bila anak ni dia tak ada, seperti mana yang anak saya cakap lah, dia tak ada sumber tersebut. Jadi dekat sini duit raya bagi saya adalah satu sumber pendapatan kepada anak tersebut. Jadi bila anak kita ada semua pendapatan, sebab apa? Duit raya tu dapat daripada orang yang dia sayang ataupun orang yang care pasal dia, dan juga bagi dekat dia directly tau. So dia adalah kepunyaan anak kita. Betul, setuju. Jadi bila saya tengok anak saya masa 1 tahun hingga 6 tahun, dia tak tahu pun apa value duit tu. Bila dapat mungkin dia gembira, tapi apa dia buat? Dia simpan lah. Dia simpan dekat dia punya bag tu. Betul. Kan, dia simpan lah dekat, kadang-kadang kalau masuk kereta dia terus bagi mami dia. Kan, dia tahu dia dapat, dia gembira, dia tapi bagi kepada sebab dia tak tahu apa nak guna, apa function duit tu. Betul. Tapi bila dia dah masuk 7 tahun ni, saya tengok dia dah tahu yang duit ni ada dia punya fungsi. Dan juga dekat sini saya nak bagi authority kepada dia dengan menggunakan mungkin duit raya ni sebagai satu cara untuk dia menguruskan duit dia sendiri. Jadi macam mana? Macam mana sebut? Macam contoh kita dapat duit gaji kan, dan kita pun dah bahagikan duit gaji kita untuk simpanan, untuk expenses, dan juga apa sahaja yang kita inginkan. Jadi di sini saya melihat contoh duit raya yang dapat oleh anak-anak kita, average lah. Kalau tengok anak saya 1,500 ke 2,000 setiap tahun. Banyak. Which is dia adalah satu duit yang banyak, macam Huda bagi tahu. Dan juga bagaimana dia lepas ni dia dah tahu dah duit tu nilai dia macam mana. Betul. Dapat 2,000 ataupun 1,500, macam-macam dia boleh beli. Banyak tu 2,000 kan. Silap-silap bulan ni juga habis. Betul. Kalau kita tak ajar dia lah apa nak buat dengan duit tu kan. Jadi di sini datanglah role kita lah sebagai parents lah, ibu dan juga ayah. Bagaimana kita boleh didik anak kita dari peringkat awal dia menerima duit dan faham duit tu fungsinya, dan juga bagaimana dia boleh uruskan. Jadi di sini ada yang ada falsafah 20 simpan, 30 untuk necessity kan, dan 50% lagi tu adalah untuk memang komitmen kan. Ada juga yang 10% ataupun 30% ke 70%. Maka dekat sini kita pun boleh apply kan benda yang mungkin sama pada anak kita. Menarik. Maksudnya biasalah kita dengar orang-orang dewasa macam kita lah kan, minta dengan pakar kewangan macam mana nak urus, okey pakailah formula sekian. Betul. Tapi ni first time lah saya dengar formula tu boleh gunakan pada anak juga. Ya, bila anak tu sudah faham bahawa duit tu ada fungsi. Jadi dekat sini sangatlah bagus daripada awal dia tahu duit tersebut bagaimana untuk diuruskan. Sebab saya sangat yakin bila raya ni kan, raya ni bukannya setahun. Betul. Raya ni setiap tahun akan dapat. Jadi kalaulah dalam perjalanan dia daripada umur 7 tahun sehingga ke 18 tahun, dia menguruskan duit yang dia dapat setiap tahun tersebut, saya yakin bila sampai di alam pekerjaan nanti, dia start mendapat pendapatan yang pertama, dia akan menguruskan duit tersebut seperti mana yang dia dah buat train daripada kecil. Daripada kecil. Jadi memang penting lah kan, daripada kecil tu diorang dah tahu apa nak guna dengan duit yang diorang dapat. Especially kalau kita cerita pasal duit raya, dia amount yang banyak. Selalunya yelah, kadang kita dengar parent ajar mungkin duit belanja harian, kalau lebih simpan. Tapi betul. Dia amount yang mungkin tak banyak sangat. Dia lah RM2 kot kan, simpanan tabung kan. Tapi duit raya dia amount yang banyak. Macam Cik Rahman cakap dia 1,000 ke 2,000 tu banyak tu, dah macam gaji bulanan kita. Pakcik seorang bagi 50, bagi 100. Dia tak macam zaman kita kan? Dulu zaman kita dulu dapat RM1, macam zaman saya lah, RM1 tu dah kira besar lah. Duit emas shilling tu dah kira besar dah. Memang gembira lah. Tapi zaman sekarang RM50 tu satu benda yang bagi saya biasa. Parents bagi kepada kanak-kanak ni tau. Jadi bila collect banyak. Dan sekarang, dulu dia tak faham, dia bagi duit tu dekat mak dan ayah dia. Tak, ayah jarang lah dia bagi mak. Bagi mak? Dia bagi mak. Jarang dia bagi saya lah.
Jadi dekat sini bila dia dapat, saya yakin bila dapat dia dah tahu dah dia nak beli permainan, dia nak beli buku color dia, dia dah tahu apa nak buat dengan duit tersebut. Jadi dekat sini kita tak perlulah macam nak terlalu detail dengan anak-anak ni. Cuma macam contoh bila dia dapat RM10 dan kita bagi tahu dengan dia daripada RM10 ni berapa yang dia perlu simpankan. Contohlah dia simpan, kita bagi tahu dia 30%. Simpankanlah RM3. Lagi RM7 you can buy whatever you want. Oh, menarik. So daripada awal kita dah lagi cantik bila contoh satu hari raya pertama. Biasa raya pertama lah banyak dapat duitnya. Betul. Raya pertama yang semua orang balik, lepas tu nanti dia orang dah pergi dekat lain pula kan. Sampai dia tak ingat dah siapa yang bagi tu kan. Tapi bila dah collect banyak-banyak dekat dia punya handbag dia tu, dan kita buka sama-sama, tengok total. Contoh total dia adalah RM400. Jadi RM400 tu kita bagi tahu betul-betul now cara macam mana kita buat untuk dapatkan kehidupan sekarang ni adalah dengan simpan sedikit. Ambillah sedikit tu, berapa? Ambillah RM100 ke ataupun 30% RM120 lah kan. Simpankan dekat mana? Letak kat tabung. Ambil tabung, satu tabung yang fizikal, dia nampak inilah tabung dia untuk apa? Untuk digunakan nanti pada waktu masa depan. Setuju. So ada, maksudnya kita bagi tahu dia siap-siap. Okey, duit ni anak dia Sofia. Sofia cantik. Best nama dia. Okey. Mungkin dia boleh yang ni guna sekarang. Ya, kan? betul. 30% lagi nanti. So dia tahulah in future pun dia ada duit yang dia boleh gunalah. Tak adalah dia rasa macam alamak semua kena simpan. Contohnya I'm not sure kan, mungkin ada parent yang terus simpan semua. So anak bermula seronok dah dapat duit raya, tapi dia dah tak nampak duit tu. Mungkin lepas tu dia tahulah dia sorok ke duit tu kan. So lebih baik dengan cara Cik Rahman share tadi, kita ajar untuk diorang letak duit tu kat sini. Lepas tu dengan tabung fizikal, saya rasa memang tabung fizikal dia pun lebih bagus kan. Sebab dia nampak tau. Dia nampak duit dia tak hilang. Duit dia cuma dia agihkan dekat satu tempat yang selamat. Betul. Jadi dekat situ mungkin tabung tu ada dekat dia punya bilik. Labelkan ni untuk apa? Boleh begitu juga. So dia pula tak ada obligation. Duit balance tu dia boleh beli apa yang dia nak. Beli tu dengan kita lah kan, kita portion yang kita bagi itulah kan. Dia nak lebih tu dia nak belanjalah. Supaya sebab apa, memang duit yang dapat raya tu dia adalah satu, bagi saya raya ni adalah kemenangan lah kan. Betul. Kita nak celebrate kemenangan. Of course anak-anak pun ada usaha dia terhadap pada bulan Ramadan ni. Betul. Ikut kita pergi masjid, ada yang berpuasa separuh hari kan, ataupun ada yang full kan. Jadi dekat sini dia dapat duit tersebut untuk dia celebrate. Boleh beli apa yang dia nak. Mungkin yang dia tak dapat waktu Ramadan, dia boleh beli pada waktu Aidilfitri. Jadi dekat situ at least secara tidak langsung dia telah belajar secara bukan theoretically kan, belajar secara praktikalnya bagaimana untuk agihkan duit sebelum dia nak spend. Betul. Macam mana yang kita tahulah, Warren Buffett pun bagi tahu benda yang sama, iaitu jangan spend jangan spend duit baru nak save. Betul. Kan dia suruh save dulu barulah spend. Guna apa yang ada tu je untuk betul. Spend. Ya. Setuju. Okey, Cik Rahman, menarik yang Cik Rahman share tentang macam mana kita nak ajar dia orang simpan duit raya tu kan. Tadi kita fokus pada dapat duit raya sedebuk tu dan apa dia nak buat, betul tak? So dia more kepada pengurusan anak tu, nampak lah pengurusan kewangan tu sendiri, betul tak? Dia nak urus duit dia daripada kecil macam mana, betul tak? Okay. So kalau kita masuk sikit lah tentang duit raya ni, how parent gunakan untuk kita fokus pada pendidikan lah kan. Sebab yang kita faham bila dapat duit raya kan, every time dapat duit raya ni dia ibarat access fund lah untuk parent, setuju tak? Untuk anak dan parent lah kan. Untuk parent buat mungkin simpanan pendidikan untuk anak-anak kan. Simpanan banyak lah, simpanan emergency mungkin kan, tapi kita fokus pada simpanan pendidikan. So apa pendapat Cik Rahman tentang bagaimana ibu bapa dia boleh, mungkin first thing lah, apa dia boleh buat untuk manfaatkan this access fund yang dapat setiap tahun kan, Cik Rahman cakap setiap tahun, untuk merancang pendidikan anak-anak. Sebab kita tahu pendidikan ni very penting lah untuk kita rancangkan. So what's your opinion? Macam mana
kalau nak mula menggunakan duit raya. Jadi macam access fund, bila you kata tentang access fund, bagi saya dia satu peluang yang sangat besar lah kepada, bukan sekadar untuk anak lah, anak dapat duit raya, access fund untuk dia lah, dan juga macam kita sekalipun kalau kita dapat access fund, betul, bonus, kan, bonus ataupun kenaikan gaji, semua betul. tu kan, kita akan rasa happy. Tapi bagaimana kita uruskan access fund tersebut lah. So dia satu peluang yang mungkin tak datang selalu tau. Macam contoh tahun depan tak tentu lagi anak kita dapat duit raya banyak. Betul juga, yang kaya tu pakcik yang kaya tak balik pula tak tahun balik ni pula, kan. betul? Tak dapat lah RM50 tu. Tak jumpa pula dia kan. Maksudnya turn raya tu pergi sebelah sana pula kan, tak balik. Betul. Tapi kalau anak saya akan pastikan dia jumpa lah. Betul yang memang pakcik yang jenis balik tu memang bagi 100 kali ni, jumpa kali kedua bagi lagi 100. Bagi lagi. Yang tu saya akan pastikan anak saya jumpa lah. Okey. So dekat sini kalau tengok ia adalah satu peluang di mana access fund bila dapat tu kita belajar bagaimana nak uruskan. Kan, jadi macam anak macam parents sekarang ni, dia bagi saya anak ni tanggungjawab. Tanggungjawab kepada setiap parents. Dia bagaimana kalau dia anak ni macam bila lahir kita kata dia seperti satu lembaran kain putih yang kita sendiri boleh tulis dan juga corak dan juga reka bagaimana kita nak dia jadi akan datang. So dalam rekaan tersebut harus ada pengurusan kewangan. Jadi dekat sini bila kita dapat duit raya, macam saya bagi contoh saya lah kan, pada anak saya umur 1 tahun sampai ke 6 tahun lah, daripada lahir sampai ke 6 tahun, dia pun tak tahu fungsi duit tersebut, dan juga duit tu terus directly bagi kat saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya mulakan satu perkara, iaitu buka tabung haji kepada dia. Jadi I think most parents pun buat benda yang sama. Jadi I think is a good way to start off. Sebab apa? Setiap kali dalam kewangan ni contohnya, kita kena ada base. Kalau ada base simpanan tu, kalau anda pun contohnya bekerja, anda akan ada satu base simpanan, iaitu berapa? 6 bulan gaji. So itu adalah base simpanan yang kena ada. So untuk anak pun kita kena bina base simpanan tersebut. Jadi pada tahun pertama, tahun kedua dapat duit kan, sampai satu tahap di mana duit base tu dah kuat. Dah ada 3,000, dah ada 4,000, 5,000. Dah cukup, yang contoh 6 bulan tadi tu dah cukup lah kan? Yes, untuk keperluan anak lah. Jadi dekat situ saya mulakanlah dengan mencari satu lagi instrumen yang lebih selamat dan juga terjamin. Jadi dekat situ duit yang dapat setiap tahun tersebut, contohnya dapat 1,500 ke 2,000, boleh disimpan dekat satu platform yang lebih selamat dan terjamin. Di sini saya memilih takaful lah. Sebab takaful ni dia memberikan satu benda yang bagi saya jaminan terhadap anak saya. Dan selepas itu saya buka satu lagi portfolio yang lebih agresif. Itu macam pelaburan yang mungkin boleh memberikan peluang supaya duit tersebut boleh berkembang dan juga boleh digunakan untuk anak saya satu hari nantilah. Jadi dekat sini bila kita nak mulakan sesuatu kan, kita mulakan dengan sesuatu yang simple, yang mudah untuk kita, dan juga benda tu ada dia punya step by step dia. Dia nak menuju ke mana. Contohnya macam sekarang kan, bagi yang dah ada tabung haji, then you can continue untuk simpan. Bagi yang belum ada tabung haji, boleh buka dulu tabung haji. Tak kisahlah, ada yang memilih tabung haji, ada yang memilih SSPN, ada yang memilih takaful pun, pada yang utama pun boleh. Sebab amount tu banyak. Contohnya macam kalau you dapat 2,000 kan, ataupun 1,500 kan, dia boleh simpan setahun. Sebulan betul? 100, setahun baru 1,200. Jadi dia boleh simpan 1,200 tu directly kepada takaful contohnya. Jadi dekat sini sebab apa? Dua base dan juga tempat yang selamat ni memberikan kita ketenangan. Setuju. Yang aggressive fund ni dia memberikan kita ups and down lah. Ups and down. Tapi saya lebih suka bila kita punya base dah kuat, dan juga barulah kita pergi ke tempat yang lebih agresif. Faham. Jadi kalau kita back sikit pada tentang simpanan pendidikan ni kan, sebelum kita jump into mungkin instrumen-instrumen yang menarik ataupun yang bagus lah, from your opinion kan, saya suka juga untuk tanya what your opinion tentang pendidikan kewangan,
simpanan pendidikan ni, adakah ia perlu bermula daripada anak tu lahir ke, ataupun start dia nak masuk sekolah ke contohnya? Apa pendapat Bila waktu yang terbaik lah. waktu terbaik untuk parent Ha. consider untuk mula simpan pada anak-anak ni? Jadi dalam pengalaman saya dan juga yalah pengalaman saya dari segi consulting parents, dan juga dalam masa yang sama saya mempunyai seorang anak, bagi saya the best adalah pada awal-awal kita kahwin. Oh, okay. Maksudnya bila kita kahwin, kita dah membina rumah tangga, and of course setiap rumah tangga yang dibina tu mestilah kita semua nakkan cahaya mata. Betul. Jadi daripada awal, seawal itu bagi saya adalah waktu yang terbaik untuk kita menyimpan, supaya bila kita simpan untuk dia, insya-Allah kita akan dapat dia lah nanti. Betul. Jadi kita dah start daripada awal. Dari situ kita dah buat persediaan awal, dan juga dari segi kewangan kita dah selesa dengan menyimpan daripada awal. Bila anak ni lahir, maka ada kos-kos yang tambahan yang ada. Setuju. Kan, dengan dia punya nursery-nya, dengan dia punya pakaian, makan semua tu kan. Risau pada waktu itu kita tak dapat nak menyimpan. Masa itulah rasa tak ada lebihan, dan juga kita stop untuk menyimpan pada waktu itu. Dan mungkin anak dah 5 tahun pun tak dapat nak simpan lagi, sebab apa? Ada kos-kos yang akan datang, yang akan hadir. Jadi for me the best adalah sebelum dia ada. Tapi kalaulah tak dapat nak start, macam saya pun tak dapat, sebab apa? Tak dapat nak buat tu pada waktu itu, sebab belum ada lagi ilmu tentang pengurusan kewangan ni. Jadi bila saya tengok dengan parents-parents yang saya jumpa, benda ni boleh dibuat. Dan bila dia buat, dia mendatangkan keselesaan kepada mereka bila ada anak nanti. Bila dah ada anak. So bila tak dapat, second time yang paling best adalah of course sekarang lah. Sekarang lah waktu yang terbaik. Sebab apa? Bagi kita yang dah ada kesedaran dan dah juga ada access fund yang ada ni, now is the best time lah untuk kita buat sesuatu terhadap duit tersebut. Setuju. Dan yang paling Huda bagi tahu pentingnya adalah, selain daripada expenses dia sekarang, adalah untuk penggunaan education dia akan datang lah. Macam Cik Rahman cakap tadi kan, bagus juga. Saya macam kira idea ni first time lah saya dengar, start pada awal. Sebab bagusnya bila kita mula pada awal, satu disiplin untuk mungkin parent lah kan. Kita dah daripada segi pengurusan kewangan kita sendiri, kita dah put aside dah, okay ni untuk anak, walaupun dia tak ada lagi. Sebab betul lah, bila dah nanti ada anak, banyak kos yang nak buat kan. Nak beranak pun ada kos dia. Lepas tu dia dah lahir, macam-macam kos lah ada kan. So betul lah, dia boleh buatkan kita makin bertanggung nak buat simpanan tu kan. So lebih bagusnya kita mula je pada awal, dan nanti habit tu dia akan jadi slowly, akan dah terbiasa lah, benda tu tak akan rasa terbeban lah kan. Sama juga mungkin dengan you cakap tadi, kita ajar anak daripada awal, daripada kecil, untuk diorang dah uruskan kewangan diorang tu. So bila dah besar, of course dia lebih matang, dan diorang tahulah apa nak buat dengan kewangan tu. Ya, betul. Sebab bila kita simpan daripada awal kan, waktu tu kita punya komitmen mungkin tak banyak. Jadi bila kita dah allocatekan contohnya RM100 lah sebulan kan, selepas 2 tahun kita tak rasa dah RM100 punya simpanan tu. Setuju. Kita tak rasa. Bila tak rasa, dia akan jadi macam satu benda yang biasa, disimpan setiap bulan dan memberikan kepastian yang duit tu ada. Berbanding dengan pada waktu sekarang ni, tiba-tiba nak keluarkan duit sendiri RM100 untuk simpan, mungkin kita akan terasa. Betul. Because of that commitment yang lain lah. Betul, setuju. Okey, Cik Rahman. Ni lah kan, kalau saya tak include sikit tentang, sebab Cik Rahman background tentang takaful kan. So kalau dalam takaful ni dia ada ke macam tadi you dah mention ada satu platform, memang you pun sekarang simpanan takaful kan. So boleh you ceritakan sikit tak tentang how this takaful punya platform ni dia boleh memanfaatkan parent merancang simpanan pendidikan anak-anak. Mungkin dia punya kelebihan ke lah yang you sendiri nampak. Mungkin you boleh share sikit tentang tu pada kita punya penonton. Okey. Bila cakap tentang takaful ni, bagi saya bila kita memilih sesuatu kan, bila sesuatu dia harus ada objektif lah. Jadi bila objektif kita adalah untuk
menyimpan tu untuk kewangan, untuk simpanan pendidikan anak, lah. maka ia harus diletakkan di situ lama lah, dalam satu jangka masa yang lama. Dekat sini bila saya memilih takaful ni sebenarnya dia mendidik saya menjadi orang yang lebih disiplin. Sebab apa saya percaya disiplin ni adalah satu kunci kepada setiap kejayaan dalam hidup ni. Betul, Tak setuju. kisahlah dalam exam ke, nak jadi kurus ke, jadi fit kan, ataupun nak berjaya dalam kita punya career pun, Betul. most orang yang saya jumpa yang berjaya, dia akan letak tentang disiplin tu salah satu kriteria untuk berjaya. Setuju. Jadi disiplin ni bukannya boleh dibuat-buat. Disiplin ni pun bukan benda yang tiba-tiba ada dalam hidup kita. Kita ni dilahirkan bukannya terus berdisiplin. Betul. Tidak. Disiplin ni kalau kita tahu harus dipaksa. Jadi harus dipaksa. Dia ada satu force yang memastikan kita menjadi orang yang baik. Contoh macam kita juga bekerja kan. Kalau bekerja, kalau tak ada lah waktu masuk pukul 8.30 pagi, tamrin dan juga clock out pukul 5.30, maka pukul berapa kita datang kerja? Betul. Kita pun tak tahu. Betul. Kita pun tak tahu, tak kisah, majikan pun tak boleh nak kontrol. So that's why majikan letakkan 8.30 ke 5.30 tersebut untuk waktu bekerja. Sama juga dengan kalau kita tengok yang selalu saya kongsikan lah dengan advisor, kalaulah anda tak government tak buat keputusan 17 tahun kena ambil SPM. Bila sudah nak ambil SPM tu? Tak tahulah, tak ambil lagi waktu ni. Entah sampai sekarang dah tua bangka pun tak ambil juga. Betul. Jadi disiplin ni harus dipaksa. Tapi dengan untuk capai satu kejayaan. Kan? Siapa yang ambil SPM berjaya. Betul. Siapa yang ambil yang kerja ikut waktu yang ditetapkan berjaya. Betul. Jadi dekat sini sama juga, disiplin dalam takaful ni dia membina kita untuk menyimpan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Jadi contohnya pada awal-awal kita sign untuk application Plan tu, kita, plan tersebut kita dah pilih kita nak simpan bulan-bulan ataupun secara tahunan. Betul. Jadi dekat situ dah bagi satu komitmen kepada kita untuk berdisiplin. Yang paling best ni lagi adalah iaitu kalau kita terlambat sikit, akan ada orang yang akan memastikan kita membuat bayaran tersebut. Oh, that contoh kita punya advisor tu lah kan. Advisor, syarikat pun akan message kita yang betul ada juga. sebulan yang belum dapat bayaran tersebut, maka dia menjadikan kita orang yang disiplin supaya tidak terlepas. Setuju. Selain pada auto deduction, kan ada orang remind lagi. Yelah, kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin memang tak ada lah aku. Ya, kena macam remind contoh anak saya yang saya simpan tabung haji tersebut kan. Mana ada orang remind. Betul. Dia memerlukan keazaman dan keinginan yang tinggi untuk transfer duit tersebut ke tabung haji. Betul. Boleh tak kita miss? Boleh. Boleh. Kalau keazaman tu rendah dan juga kita rasa duit ni kita nak perlu guna untuk benda lain. Jadi tak jadilah kejayaan untuk simpan duit tu untuk anak belajar nanti. Jadi dekat sini takaful dia mendidik saya begitu. Dan alhamdulillah for the past 6-7 years, walaupun kita dalam keadaan yang kadang-kadang banyak duit, kadang-kadang kurang kan, tak cukup kan, tapi akaun tersebut masih aktif sampai sekarang. Okey. Dan saya pun tak tahu berapa ada dalam akaun Tak tersebut. tengok. Tak tengok. Bagus, maksudnya dia selain daripada kita dia satu paksaan ni bagus kan, sebab dia auto. So kadang kita tak perasan pun dah tolak ke belum, until mungkin dapat reminder lah. So tu pun dah bagus. Lepas tu kita tak, the amount tu pun kita tak selalu nampak kot, sebab biasanya kalau kita simpan dekat bank dah nampak banyak rasa nak guna kan. Betul? Kalau takaful ni dia macam mana? Kita tak nampak balance Tak dia. nampak? Oh, okey. Kita tak nampak balance dia dan kita tahu duit tu ada dekat situ dan juga it keep growing lah. Keep growing. Faham? Okay, selain daripada itulah, daripada segi konteks disiplin, sebab betul lah kalau kita tanya mana-mana pakar kewangan pun, disiplin untuk nak simpan duit ni untuk dapat amount yang kita nak tu perlukan disiplin lah. Dan sama macam contoh kita punya retirement fund, kalau kerajaan tak buat secara paksaan, tolak kan, tolak siap-siap, rasanya memang entahlah ada orang simpan ke tak untuk Memang tak retirement. ada lah. Tak ada. Kalau tengok akaun KBSP, akaun 3 tu kan, yang boleh dikeluarkan tu memang kosong lah. Kosong sebab orang boleh keluar. Boleh keluar. Fleksibel betul. Memang Betul. orang guna untuk macam-macam, bukan untuk retirement dah. Betul.
So kalau macam takaful ni, selain daripada okeylah dia ada konteks yang paksaan tadi kan, apa lagi mungkin another thing lah yang you rasa disebabkan perkara ni lah you decide untuk simpan dekat takaful ni? Selain daripada disiplin tu. Disiplin tu. Satu yang tak jumpa dekat tempat lain lah yang you rasa. Faham. Jadi kalau kita lihat setiap produk tak kisahlah dekat takaful ataupun industri kewangan Islam ni, mereka ada features tersendiri. Betul. Dan juga setiap tu ada baiknya. Ada yang memberikan dividen, ada yang memberikan capital appreciation, ada yang memberikan contohnya macam bonus setiap tahun dan sebagainya kan. Jadi dekat sini features ni adalah untuk memberikan kita rangsangan dan juga tarikan untuk kita menyimpan lah. Jadi dekat sini kita sebagai so-called orang yang nak menyimpan ni harus tahulah mana satu yang sesuai untuk kita. Setiap benda tu features tu ada sebab. Dan sebab dia bersesuaian terhadap setiap individu lah. Jadi dekat sini kalau tengok dekat takaful yang saya pilih, saya ada tabung haji, saya ada takaful dan juga saya ada portfolio yang agresif. Untuk takaful di mana saya pilih khususnya adalah kerana sifat takaful yang memberikan jaminan terhadap simpanan tersebut. Jaminan terhadap simpanan tersebut yang saya yakin tak ada lagi dekat instrumen-instrumen yang lain. Contohnya, jika kita sebagai parents yang menyimpan, maka simpanan kita tu kita boleh buat dengan baik semasa kita hidup. Setuju, betul. Anak kita nak gunakan duit education tu nanti umur 18 ke 25 nanti. Maka kita pun tak tahu kita ada lagi tak pada waktu itu. Betul. Jadi bila kita tiada, ada satu features yang sangat-sangat powerful yang syarikat takaful ni akan mengambil alih role kita sebagai parents dengan sambung simpanan tersebut sehingga polisi matang dan juga anak kita dapat gunakan duit yang telah kita rancang pada awal kita sign up tu berapa akan dapat nanti. So dekat sini ada kepastian yang memastikan anak kita punya education tu terjamin. Jadi dekat sini saya rasa itu adalah satu features yang bagi saya sangat powerful yang maybe everyone can consider untuk dapatkan. Maksudnya ceramah cakap tadi, yelah nak simpan tu lama kan, dan in case anything happen to us as parent, kita punya perancangan daripada awal mungkin kita cerita dekat anak kan, okay, you kena simpan ni sebab nanti you nak sambung belajar dekat sekian-sekian contoh kan. So benda tu dapat diteruskan lah walaupun kita dah tak ada. Betul, macam saya ada satu kisah seorang klien saya lah, antara klien yang terawal dulu masa saya jadi advisor. Samalah, dia bekerja dekat kilang dan juga susah bagi saya dia untuk menyimpan lah. Tapi dengan kebolehan saya dari segi convince dia untuk menyimpan, dia memulakan simpanan dia RM80 sebulan. What happened was, I think raya ketiga, yes betul, raya ketiga, masa tu saya ingat raya tu hari Rabu dan cuti raya Rabu dan Khamis. So Jumaat kena kerja. Jadi dia kena kerja. Dia balik kampung dia dekat Negeri Sembilan, lepas tu dia kerja dekat Setiawangsa. Jadi apa yang dia buat adalah dia kena hantar isteri dia dan anak dia ke kampung belah mak dia, mak isteri dia di Banting. Jadi dekat situ dengan keadaan mungkin dia tidak selesa kena kerja hari ketiga tersebut, sepatutnya ialah waktu untuk bergembira dan juga dapat sambung cuti kan. Apa yang berlaku adalah dia accident dekat exit Nilai. Masa nak pergi ke Banting tu, exit Nilai, accident dan kematian pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku sampai daripada tahun 2016 sampai 2025 ni, kalau saya cek dalam portal saya, Etika masih bayar RM80 sebulan tu untuk anak dia. Sejak daripada dia meninggal. Sejak dia meninggal. Polis tu masih aktif sampai sekarang? Polis itu aktif selepas kita buat tuntutan kematian. Jadi I think this is wonderful, iaitu terjamin nanti anak dia, hari tu masa anak bawah setahun, sekarang ni anak dia lebih kurang 8-9 tahun. So lagi 8 tahun nanti anak dia boleh sambung belajar menggunakan duit yang telah dia
rancangkan ketika dia masih hidup. Wow, saya rasa tu very beautiful lah. Ya, saya believe anak dia sendiri yang udah, anak dia kan bila dapat, anak dia tak ingat tau ayah dia. Anak dia masa tu setahun, mungkin tak dapat nak ingat ayah dia macam mana, dan mungkin ada gambar kan. Tapi bila dia nak sambung belajar, ada duit daripada ayah dia datang. Wow. How he feel? Meremang saya dengar. Ya. So macam, yelah kalau saya jadi anak. I think this is the wonderful features Betul. yang takaful ada. Betul. Mungkin tak jadi kat kita, tapi it could happen to us. Setuju. Yelah, kita memang tak tahu kan. Yelah, esok pun tak tahu jadi Betul. apa. But apa yang kita boleh buat adalah tindakan yang kita hari ni lah. And so arwah klien tu dia dah awal-awal buat, dan saya rasa mungkin dia pun pada awalnya tak nampak betul ke tak kan, that apa waiver of contribution tu waiver tu boleh Nama dia waiver of waiver contribution. contribution, okay. Dan waktu tu pun dia bukannya ada duit yang banyak. 70, Tapi disebabkan dia rasa terpengaruh dengan saya punya presentation terhadap anak dia punya masa depan. Kan, sebab apa, anak ni tanggungjawab. Masa depan dia ada di tangan kita ni. Untuk kita laksanakan yang terbaik. Jadi bagi saya amount RM80 tu amatlah kecil, tapi dia boleh memberikan impact yang besar kepada kehidupan anak kita nanti. Wow, sangat menarik yang tu. Kalau ialah tempat lain bagus, kita tak cakap tempat lain tak best ke apa kan, tapi saya rasa takaful ni boleh jadikan salah satu tempat yang parent consider. Yes, kan? takaful is not the best, tapi dia ada best features Betul. yang boleh diberikan kepada kita. Sama juga tempat lain pun ada dia punya features kelebihan sendiri. Betul. Kalau tidak, saya tak adalah letak kat tabung haji, tak ada letak dekat aggressive punya fund. Kan? Tapi tempat ni ada, yang berdasarkan soalan Huda tadi, di mana takaful ni yang bestnya adalah waiver of contribution. Very powerful, dan saya percaya setakat ini 10 tahun dalam industri tak ada lagi platform lain yang memberikan features begitu rupa. I see. Okay. Saya rasa memang itulah, saya first time juga dengar tentang tu kan. So saya rasa betul lah how kita rancang daripada awal, kita corakkan kain tadi kan, you cakap kain daripada kain yang putih, yang kosong, how kita corakkan sebenarnya banyak cara dia daripada awal tadi kan. Kalau kita recap balik, kita ajar anak dia tahu tentang kepentingan uruskan kewangan tu sendiri, dia tahu pentingnya nak buat benda tu, so that dia rasa macam bukan kita ambil duit dia pun sebenarnya, tapi kita nak bantu dia kan. Sehinggalah kalau parents sendiri, how pula nak mulakan mulakan simpanan tu, macam Cik Rahman cakap tadi, boleh try dengan tabung haji dulu kan. Biasa orang simpan lagi SSPN tu tak. Dan selalunya selain daripada orang simpan dekat platform-platform ni, contohnya SSPN, orang suka juga sebab ada features boleh claim tax kot. So takaful ni ada. Betul, saya terlupa. Bukanlah terlupa, tapi dia salah satu lagi lah di mana features kelebihan untuk, dia tu. Yes, kelebihan simpan dekat SSPN, you dapat pengecualian cukai. So berita baiknya takaful pun diiktiraf oleh kerajaan Malaysia untuk pengecualian cukai education anak. I see. Dalam kategori simpanan pendidikan lah. Simpanan pendidikan. Okay, betul. nice. So betapa sebenarnya government mengambil berat tentang simpanan education anak ni, sampai ada 2 instrumen yang boleh digunakan untuk pengecualian cukai. Kalau tempat-tempat lain mungkin 1 dan mungkin sikit. Kali ini kalau dekat simpanan pendidikan anak ni lebih kurang 12,000 total yang boleh dikecualikan cukai kalau tidak silap saya, kalau kita tambah dua-dua tempat tu, SSPN dan juga takaful. So dia dah specialize. Maksudnya simpanan pendidikan dalam takaful ada bahagian dia. Betul. SSPN ada bahagian dia. Ada bahagian dia. Okey, menarik. Okey. So ni kira last soalan lah saya pada Cik Rahman kan. Apa nasihat Cik Rahman untuk parents sekarang kan, yang mungkin ragu-ragu ataupun diorang mungkin kurang faham kan tentang manfaat takaful sendiri kan dalam merancang simpanan pendidikan untuk anak-anak. So apa you Okay, punya? faham. Dia macam ni lah, hari tu ada saya dengar lah group manager kita cakap lah kan, kalau tanya opah kita,
dah ready ke nak jadi opah. Dia pun mungkin cakap dia tak ready lagi nak jadi opah, nak kawal ataupun nak jaga cucu yang banyak ni kan. Sama juga macam parents, kalau tanya parents, dah ready ke nak jadi parents? Kadang-kadang pun akan dia rasa macam I'm not ready, I'm not learn enough yet dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan tu bukan begini. Kehidupan tu kita kena lalu dulu, barulah kita rasa kita ready. Dan kita akan belajar bagaimana nak jaga things around dengan situasi tersebut. Jadi dekat sini, kalau masih rasa ragu-ragu, dia macam ni lah. Dalam saya ni seorang yang bagi saya ada strategis dalam mencapai apa yang saya inginkan. So alhamdulillah banyak benda yang saya telah capai sepanjang 10 tahun dalam industri ni. So apa yang saya buat, yang pertama adalah bagi saya, you kena ada start dengan niat. You start dengan niat untuk menyimpan untuk anak ni sebagai tanggungjawab kita. Jadi bila kita niat, secara tidak langsung 22% perkara itu telah terjadi. Jadi start dengan niat. Okay, bila kita dah start dengan niat, macam contohlah kita niat nak beli apa-apa kan, dia memang akan hampir jadi lah. Bila kita betul-betul niat, hampir jadi. Yang kedua apa? Step yang kedua adalah try bayangkan. Yang kedua adalah try bayangkan. Kalau orang kata visualize lah. Try bayangkan yang you dapat barang tersebut. You dah rasa macam seronok, you dah rasa macam best. Bila dapatkan barang, nak beli kereta ke, nak beli baju raya yang kita nak tu kan, try bayangkan kalau kita pakai baju tu. Try bayangkan kalau kita tengah drive kereta tu kan. Dia akan mewujudkan lagi keinginan kita terhadap perkara tersebut. Cuba bayangkan bila anak you umur 18 tahun, dia dapat keputusan SPM yang terbaik, dan selepas itu dia apply course yang dia inginkan, dan surat tersebut datang dekat rumah kita, and she or he is very very happy dan juga sangat-sangat excited terhadap tawaran tersebut. Mak, ayah, Sofia dapat course yang Sofia nak dan Sofia really want to go. Dan pada surat tersebut, page belakang ada tulis cost tuition fee 100,000. What will you feel waktu tu kalau you tak ada duit tu? Tapi what will you feel kalau duit tu ada? Apa berbeza perasaan dia tu? Yes. So bayangkan yang you dapat provide that 100,000 untuk anak you sambung belajar. Masa tu you akan rasa seperti dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik, dan juga dapat melihat anak you gembira dalam menjalani proses dia untuk capai impian dia akan datang. Try bayangkan benda yang baik yang you dapat berikan kepada anak tersebut. Maka dekat sini secara tidak langsung 67% apa yang you nak tu telah tercapai. Jadi dengan dua benda tu, total dah lebih kurang 89%. Is only 11% left. Iaitu apa? Start menyimpan. Walaupun amount dia kecil. So for me, let's do this. Tak ada apa-apa yang sukar untuk kita lakukan kalau betul-betul niat kita tu sangat baik. Kepada, khususnya kepada anak kita lah. Wow, so very nice. Nasihat tu saya pun rasa terkesan sekali. Kan biasa kita bayang-bayang makanan je kan, duit ataupun masa depan ni dekat sendiri-sendiri je kan. Tapi bila kita bayangkan benda tu berlaku pada family kita sendiri, so memang benda tu apa yang kita nak lah kan. Kita nak, dan betul lah, kita sebenarnya boleh expect, kita boleh susun dan kita boleh strategi apa yang kita nak in future. So dengan Cik Rahma cakap tadi, hanya dengan kita start, yelah tahun mungkin dah ni kan, tahun dah dapat duit raya anak-anak ni, raya banyak kan, banyak ni, dah boleh niat siap-siap dah. Lepas podcast ni boleh niat siap-siap, dah boleh visualize, ajak anak sekali visualize. So kita rasa benda tu satu benda yang penting lah dalam hidup kita. Okay.
So Cik Rahman, thank you Sama-sama. kerana sudi bersama-sama kami. Rancangan Now On Podcast ni, saya rasa sangat banyak input yang saya dapat ni, dan saya yakin penonton kita pun dapat input yang dikongsikan oleh Cik Rahman hari ni. Jadi saya rasa korang semua boleh apply lah. Sikit kan, tak banyak, boleh apply sikit. So kita mulakan sekarang. Cik Rahman cakap tadi, kalau tak boleh mula sebelum ni, the best time adalah now. Okay. So saya rasa itu saja untuk episod kita pada hari ini. Stay tune for the next episode dengan topik yang lebih menarik lagi di Now On Podcast, dikuasakan oleh AGG, sebuah agensi kewangan pilihan yang profesional. So Cik Rahman, on tak on? Sangat on. Thank you.